Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syazila dari SMK Langgar akan menerangkan tentang tajuk Sains Tingkatan 3 Bab 7 dengan subtopik 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik. Okey, tajuk yang saya akan terangkan adalah berkaitan dengan hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Okey, apa itu tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan untuk memampat, meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, kalau dilihat di sini, ini adalah contoh-contoh bahan kenyal, iaitu elastik, panah, busur panah dan juga spring. Okey, formula rumus untuk tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx, yang mana F adalah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton, manakala X adalah sesaran dari kedudukan keseimbangan ataupun jarak dalam unit meter. Okey, unit SI-nya untuk tenaga keupayaan kenyal adalah Joule. Okey, hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ni sama dengan kerja, sebab rumus untuk kerja pun W sama dengan Fs sama dengan daya darab dengan sesaran. Jadi tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 F darab dengan X, iaitu dengan X adalah pemanjangan pada spring dalam unit cm dan daya adalah beban adalah daya dalam unit Newton. Jadi tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx. Okey, daripada graf, ini adalah graf pemanjangan spring. Okey, bermula dengan kosong adalah apabila tiada daya diletakkan. Jadi apabila beban F diletakkan pada suatu spring, regangan X, okey, jarak regangan X akan ada regangan. Okey, ini bermaksud semakin bertambah daya yang kita kenakan pada spring, jadi semakin bertambah dia punya jarak regangan. Jadi di sini boleh disimpulkan bahawa tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan kerja yang dilakukan, iaitu sama dengan luas di bawah graf yang berkawasan berlorek ini, luas di bawah graf sama dengan 1/2 Fx. Okey, contoh pengiraan masalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, ini ada soalan masalah nah. Okey, sebuah spring mempunyai panjang 15 cm. Apabila pemberat 20 Newton disangkut pada spring tersebut, panjang baharunya menjadi 18 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal spring tersebut. Okey, di sini kita boleh lihat masalahnya pada spring. Okey, ini adalah panjang asal spring dan sebelah sini adalah panjang apabila diletakkan beban. Okey, daripada soalan kita tengok apa data yang boleh diperolehi. Okey, panjang asal spring adalah 15 cm. Okey, yang kedua kita tengok beban yang diletak, pemberat yang diletakkan pada spring mempunyai daya 20 Newton. Okey, selepas beban diletakkan, pemanjangan spring telah bertambah menjadi 18 cm. Jadi untuk mengukur jarak regangan X, kita perlu mengambil panjang baharu tolak dengan panjang asal. Jadi 18 cm tolak 15 cm, jarak regangan akan dapat 3 cm. Okey, untuk tenaga keupayaan kenyal X dah dapat 3 cm dia punya X. Jadi daripada formula F pun dah ada, iaitu 20 Newton dia punya daya dia. Jadi masukkan sahaja apa yang kita dah dapat tadi ke dalam rumus formula. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx, yang mana 1/2 darab dengan 20 Newton daripada pemberat yang diletakkan di sini, darab dengan jarak regangan iaitu 3 cm yang kita dah kira tadi. Okey, sama dengan 30 Newton meter ataupun 30 Joule. Okey, dari saya terima kasih. Ini sahaja. Terima kasih.